Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama TV PSS My LB Channel, saluran informasi anda. Bersama saya Amni Hafizah binti Muhammad Hafiz Dan Nik Muhammad Aisyayen bin Nik Muhammad Aiman membawa liputan khas pertandingan Talent Time Nyanyian Lagu Rakyat 2026. pada hari Selasa 21 Julai 2026 bermula 2 petang hingga 4 petang. Bertempat di Dewan Luqman Al-Hakim, SK Binjai. Program ini melibatkan penyertaan tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6. Murid-murid mempersembahkan lagu-lagu rakyat dengan penuh kreatif dan semangat. Program ini bukan sahaja mencungkil bakat baharu, malah turut meningkatkan keyakinan diri murid untuk berani tampil di hadapan khayalak ramai. Program anjuran kelab dan persatuan SK Binjai ini bertujuan mencungkil bakat nyanyian murid di samping memupuk rasa cinta terhadap seni dan warisan budaya kita. Bersama saya, Teacher Aisyah sebagai pembantu penyelaras program pada hari ini. Assalamualaikum, Teacher. Waalaikumsalam. Apakah harapan Teacher untuk program pada hari ini? Harapan saya sebenarnya semoga program ini dapat meningkatkan minat dan cinta para murid terhadap lagu-lagu rakyat yang ada di Malaysia ni. Memandangkan sekarang ni lagu bukan aneh-aneh, jadi kita nak murid-murid tingkatkan lagi rasa sayang supaya lagu-lagu rakyat ini tidak ketinggalan zaman. Terima kasih, Cikgu. Pada penghujung program, majlis penyampaian hadiah juga diadakan untuk menghargai usaha peserta-peserta yang telah memberikan yang terbaik untuk persembahan mereka. Alhamdulillah, program pada hari ini berjalan dengan sangat lancar. Semoga program ini dapat memberikan manfaat kepada semua pelajar. Sekian sudah daripada saya, Amni Dan Nik Muhammad Aisyayen, pengacara kru studio TV PSS My LB Channel, saluran informasi anda. Berjumpa lagi di lain episod. Bye.